Semalam saya pergi shopping mall dan culture shock sangat tengok punyalah ramai orang yang berjalan dekat shopping mall tu tapi pakai earbud, pakai headphone. Sebagai Gen X, saya tak faham sebenarnya. Sebab saya tengok ramai sangat yang buat. Saya terpanggil untuk tanya kepada pakar ENT, adakah pemakaian earbuds terutamanya pada jangka masa yang panjang boleh menyebabkan masalah pendengaran dan adakah ia lebih berisiko daripada pakai headphone? Apa beza dia? Earbud ataupun earphone dengan headphone. Earbud tu yang macam kecil, masuk dalam telinga. Headphone tu yang kat luar. Jadinya bila dekat dengan gegenan telinga, berisiko untuk dapat kecederaan telinga disebabkan oleh bunyi, noise induced hearing loss, lebih tinggi dalam earbud as compared dengan headphone. Tapi tak bermaksud headphone tu selamat. Dr. Hazmi, ada tak apa-apa kajian yang mengatakan bahawa pemakaian earbuds ataupun headphone boleh menyebabkan masalah pendengaran terutamanya pada jangka masa yang panjang? Ada. Dekat luar negara memang ada banyak penyelidikan telah dijalankan. Data menunjukkan penggunaan berterusan dan berlebihan boleh mendatangkan masalah noise-induced hearing loss. Orang kata kurang pendengaran disebabkan oleh noise. Di Malaysia juga telah diterbitkan dalam jurnal perubatan pada tahun awal 2002. Dia telah screen sebuah institusi telekomunikasi yang terkemuka di negara di mana pekerja customer service yang menggunakan lebih pada 7 jam berterusan didapati sebanyak lebih daripada 20% ada mengalami masalah gangguan pendengaran. Apakah tanda-tanda awal seseorang mengalami kerosakan pendengaran disebabkan oleh penggunaan alat peranti pendengaran seperti earbud dan juga headphone? Bila kita pakai earphone tu, dia boleh menyebabkan kelebapan tu terperangkap dekat situ. Bila terperangkap tempat lembab, macam kat rumah, banyaklah kulat terjadi kat sana. Lepas tu boleh menyebabkan kerandangan pada saluran telinga. Di samping juga ada tanda-tanda awal, mungkin pesakit akan mengalami masalah telinga berdengung ataupun dia tiba-tiba cakap kuat. Orang cakap kuat ni biasanya ada masalah juga. Biasanya dia akan tak dengar. So bila tak dengar, dia cakap pun kuat. Adakah penggunaan earphone ataupun earbuds ataupun headphones boleh menyebabkan masalah jangkitan di telinga? Dan kalau ia, bagaimana ia menyebabkan masalah sebegitu? Dia boleh menyebabkan earwax terkumpul. Dia terkumpul kat situ, dia tolak wax tu. Bila earwax terkumpul, boleh mendatangkan kesakit dan kerandakan juga. Ada tak apa-apa peraturan atau panduan tentang tahap bunyi maksimum untuk pendengaran menggunakan earbuds ataupun headphone? Tahap yang disarankan tak melebihi 85 desibel secara berterusan selama 8 jam. Untuk berkenaan durasi penggunaan, gunakan formula 60-60. Yang paling penting untuk penjagaan telinga itu total volume. Kalau kita buat maksimum, risiko untuk dapatkan masalah pendengaran tu amat tinggi. Tak kisahlah jenis apa, headphone ke earphone, tapi volume tu paling penting. So, maksimum 60% saja. Apa lagi? 60 lagi tu, bila dah sampai 60 minit dah pakai earphone tu, silalah rehat. Tengok YouTube pun pakai phone ke, rehatlah dulu. Jadi guys, dengarlah nasihat daripada pakar ENT tentang panduan dan juga peraturan menggunakan alat peranti pendengaran, earbuds ke headphones ke, tak kisahlah. Gunakan dengan betul dan juga selamat supaya tidak mengalami risiko kehilangan ataupun kerosakan pendengaran. Terima kasih kepada pakar ENT yang berkongsi kesemua info ini dengan kita. Assalamualaikum dan hai, nama saya Dr. Muhammad Hazmi bin Muhammad, pakar ENT di Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang sedang berkembang untuk kebaikan anda di masa hadapan.